Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi kita di channel Mr. Tutorial. Okey, untuk video kali ini kami ingin kongsikan cara untuk selesaikan masalah ini. We have temporary lock your access, di mana akaun MAE Maybank anda sudah di-lock ataupun dikunci. So, jika anda nak tahu caranya, jom tonton video ini sampai habis. Tetapi sebelum tu, jangan lupa subscribe dan tekan button loceng sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Okey, bila anda buka aplikasi MAE Maybank anda di telefon anda, akan keluar paparan ini. Bermaksud akaun MAE anda sudah di-lock ataupun dikunci. Masalah ini terjadi disebabkan oleh anda telah cuba login masuk ke akaun MAE Maybank anda melebihi 3 kali percubaan dengan menggunakan password Maybank to you yang salah. So, cara nak selesaikan masalah ini senang sahaja. Anda klik je pada bahagian reset password ini dan kemudian akan keluar paparan forgot login details ini. So, di bahagian bawah ni Maybank perlu sahkan identiti anda. So, disebabkan oleh akaun MAE Maybank anda sudah di-lock, step pertama yang anda perlu lakukan adalah anda perlu dapatkan nombor PIN M2U sementara anda melalui mesin ATM Maybank yang berdekatan dengan anda. So, cara nak dapatkan nombor PIN M2U sementara di mesin ATM Maybank senang sahaja. Anda boleh pergi ke mana-mana sahaja mesin ATM Maybank yang berdekatan dengan anda, dan di mesin ATM macam biasa anda perlu masukkan kad debit ataupun kad ATM anda di slot yang disediakan. Lepas tu kita tunggu sebentar kad anda sedang disahkan dan akan keluar skrin pilih bahasa. So, kita pilih bahasa Malaysia dan kemudian sila masukkan 6 digit nombor PIN kad ATM anda di sini. Lepas tu, hari ini anda klik je pada teruskan dan kemudian akan keluar paparan menu utama. So, di paparan menu utama ini anda pilih je bahagian Maybank to you, phone banking, ATM, SMS alert ini. Seterusnya di bahagian ini anda klik je pada bahagian tetapkan PIN M2U sementara ini untuk dapatkan nombor PIN sementara anda. Dan kemudian akan keluar paparan amaran ini. So, di sini please take note yang anda diminta untuk jangan kongsikan PIN M2U sementara ini ya, bagi melindungi akaun Maybank to you anda. Okey, anda klik je pada teruskan ini. So, tunggu sebentar dan kemudian akan keluar paparan sila tetapkan PIN M2U sementara 6 digit ini. So, di sini anda perlu ciptakan sendiri 6 digit nombor PIN M2U sementara anda. Anda boleh ciptakan apa-apa nombor sahaja bagi 6 digit nombor PIN M2U sementara anda. Okey? Lepas dah siap ciptakan nombor PIN anda, sila tunggu sebentar dan kemudian anda diminta untuk masukkan semula nombor PIN M2U sementara yang anda ciptakan tadi sekali lagi bagi tujuan pengesahan. Lepas tu sila tunggu sebentar dan kemudian akan keluar paparan ini dengan status dekat sini dia beritahu anda telah berjaya menetapkan PIN M2U sementara 6 digit anda. Dan perlu diingatkan PIN M2U sementara ini hanya sah selama 48 jam sahaja. Okey, selepas anda dah berjaya dapatkan nombor PIN M2U sementara anda buka aplikasi MAE Maybank di telefon anda. Seterusnya di paparan ini anda klik je pada bahagian reset password dan kemudian akan keluar paparan forgot login details ini. So, di sini anda klik je pada verify using a temporary M2U PIN ini. Dan kemudian akan keluar paparan ini. So, yang ini anda klik je pada next. Seterusnya di paparan ini anda perlu memilih kaedah verify ataupun pengesahan ini. Anda klik je pada bahagian ini dan akan keluar paparan bahagian bawah ini kan. So, yang ini anda pilih je verify menggunakan kad debit anda. Lepas tu anda perlu masukkan 16 digit nombor kad debit anda di ruang yang disediakan. Nombor ni anda boleh tengok di bahagian hadapan kad ATM anda. Kemudian pada bahagian temporary M2U PIN ini, anda perlu masukkan 6 digit nombor PIN yang anda telah ciptakan di mesin ATM tadi. Lepas tu anda klik je pada next dan kemudian akan keluar paparan ini. So, di sini sila pastikan username dan security image yang dipaparkan di sini adalah milik akaun Maybank to you anda. Jika semuanya dah betul, anda klik je pada reset password ini. Seterusnya, di paparan ini anda perlu ciptakan kata laluan baharu bagi akaun Maybank to you anda.
Dan pastikan kata laluan tersebut mestilah mengandungi gabungan huruf besar, huruf kecil, nombor dan juga simbol. So, untuk bahagian confirm new password ini, anda perlu masukkan semula kata laluan yang anda ciptakan tadi dekat bahagian sini. Lepas tu, anda klik je pada confirm. Lepas tu akan keluar paparan ini dengan status dekat sini, dia bagi tahu your password has been updated. Bermaksud anda telah pun berjaya menetapkan semula kata laluan baru untuk akaun Maybank To You anda. So, lepas ini anda boleh log masuk ke akaun Maybank To You anda ataupun aplikasi MAE anda menggunakan kata laluan yang baru ini. So, senangkan caranya untuk selesaikan masalah ini. Jadi, setakat ini saja perkongsian kami untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan button loceng sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.